Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Izzah Hasanah dari Durin TV. Terima kasih kerana meluangkan masa menonton video kami. Di saluran ini, kami komited untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan program sekolah, pembelajaran dan pelbagai topik yang menarik. Jika anda belum melanggan saluran ini, pastikan untuk melekam butang langgan dan mengaktifkan loceng notifikasi supaya anda sentiasa mendapat kemaskini terkini daripada kami. Pada hari ini, kita akan membincangkan topik yang berkaitan dengan kebersihan tangan. Tahukah anda, tangan yang kotor boleh menjadi sumber penyebaran penyakit yang berbahaya. Penyakit-penyakit seperti diare, hepatitis A, sel semak dan kurat boleh berpunca daripada tangan yang tercemar. Setiap hari kita sentiasa menyentuh permukaan yang penuh dengan kuman, bakteria dan virus. Bayangkan jika kita tak bersengaja menyentuh mata, hidung ataupun mulut dengan tangan yang tidak bersih. Inilah cara penyakit yang berjangkit merebak dan semua ini boleh dicegah dengan satu langkah mudah, iaitu mencuci tangan dengan betul. Kotornya! Malunya! Tangan anda kotor? Mari saya tunjukkan cara mencuci tangan dengan betul. Ikuti langkah-langkah ini untuk memastikan tangan anda benar-benar bersih. Langkah yang pertama, basuhkan tangan anda dengan air bersih. Kedua, ambil sabun dan gosokkan pada permukaan tangan. Pastikan sabun menutupi bahagian belakang tangan, celah jari dan kuku. Langkah yang ketiga, teruskan menggosok selama sekurang-kurangnya 20 saat. Langkah yang keempat, bilas tangan dengan air bersih. Dan akhir sekali, keringkan tangan dengan menggunakan tuala bersih ataupun tisu. Berikut adalah beberapa contoh aktiviti harian yang sering kita lakukan dan perlu membasuh tangan selepas melakukannya. Comelnya! Mencuci tangan dengan betul adalah satu langkah mudah yang dapat mencegah berlakunya penyebaran penyakit berjangkit dan kita juga dapat menjaga kesihatan diri kita serta orang sekeliling. Jadi, pastikan anda mencuci tangan dengan betul dan bersih, terutama ketika situasi yang memungkinkan terkena jangkitan. Kerana menonton dan jangan lupa, kebersihan tangan adalah keutamaan kita. Sekian, itu sahaja daripada kami, Durin TV. Kotornya! Ustaz, jalan sampai sini je. Buat apa tu? Buat storyboard. Apa? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Izzah Hasanah dari Durin TV. Sabar. Okay.